Dan baca Al-Quranul Karim. Mari sama-sama kita menyemak dan baca pada muka surat 475. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah selesai ujian kita pada muka surat 475. Mungkin satu perkara yang boleh kita kongsikan dan berulang kaji itu berkaitan dengan waqaf pada dua huruf. Huruf qaf akan bunyikan huruf pertama yang dijumpa ataupun sebelah dia itulah huruf ba.
dengan mempunyai sifat qalqalah ni perlu ditunaikan. Qalqalah sughra akan berada di tengah-tengah kalimah. Kemudian huruf qaf ini juga akan bunyikan selepas sempurna huruf ba, dia akan bunyikan huruf lam pula. Jadi kedua-dua huruf ni akan dibunyikan, yang jelasnya adalah pada huruf ba. Min qabl. Okey, itu waqaf, contoh waqaf dia. Waqaf pada dua huruf ni perlu teliti dengan baik dan dapatkan pengesahan berguru-guru, kerana dia adalah satu teknik yang agak terperinci dan mendalam. Yang baik pada Allah SWT, maka nanti semua maaf. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna nasina 'alimna wa jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Masih pada ayah saya, pada bonda saya, masih pada semua yang bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.